Chapter 21 manga Boruto to Blue Vortex memang sangat-sangat gila guys. Terlalu epic. Yang mana untuk dalam chapter yang lepas, kita telah pun ditinggalkan dengan satu cliffhanger yang sangat menerujakan untuk kita semua selepas finally tanpa disangka Uchiha Sarada telah pun mengaktifkan Mangekyo Sharingan bagi untuk berhadapan dengan Shinjuryu. Jadi finally guys, lepas hampir 1 bulan kita tertanya kekuatan apa yang mampu digunakan oleh Mangekyo Sharingan Sarada, finally guys, untuk dalam chapter kali ni semuanya telah pun terjawab. Memang gila guys, kemampuan Mangekyo Sharingan Sarada ni memang mind blowing gila guys. Masashi Kishimoto is cooking in this chapter. Kekuatan terkutuk klan Uchiha telah pun berubah menjadi murni selepas Sarada telah membangkitkan satu kekuatan turun-temurun dari puak Uchiha demi menyelamatkan nyawa rakan-rakan beliau. Jadi persoalannya, adakah Uchiha Sarada mampu untuk menewaskan Shinjuryu selepas beliau telah membangkitkan satu kekuatan yang sangat ikonik untuk klan Uchiha? Sama-sama kita saksikan. Tapi sebelum tu guys, Assalamualaikum, Yoshmina. Apa khabar semua? Harapnya semua sihat-sihat je dan diberkati di dunia dan di akhirat. So guys, untuk dalam chapter kali ni kita telah pun disajikan dengan satu chapter yang cukup luar biasa. Terlalu banyak sangat benda yang telah berlaku untuk dalam chapter kali ni. Serius guys, aku memang excited gila nak borak pasal kemampuan Mangekyo Sharingan Sarada dan apakah yang bakal berlaku terhadap mereka semua. By the way guys, review chapter kali ni refer fan translation tau. Cumanya walaupun fan translation, tapi korang jangan risau, ianya hampir 90% sama macam official translation juga. Jadi tanpa melengahkan masa, jom kita start sekarang. Chapter 21 yang bertajuk Mangekyo Sharingan, dan dekat dalam cover page chapter kali ni ada gambar Uchiha Sarada dengan Mangekyo Sharingan. Chapter 21 bermula dengan flashback untuk karakter Sarada, yang mana Sarada ada cakap pasal cita-cita dia nak jadi seorang Hokage. Tapi lain pula untuk karakter Chocho kan. Dia ni macam tak ada masa depan je guys. Sebabnya cita-cita si Chocho ni kan, dia just nak cari boyfriend je. Memang tak ke mana lah karakter si Chocho ni kan. Manakala Boruto pula, dia nak jadi seorang shinobi macam ayah Sarada, iaitu Uchiha Sasuke. Dia just nak main peranan sebagai support je. Dan Boruto juga nak lindung Sarada. Lepas tu kita dapat tengok juga POV untuk karakter Sarada sewaktu berlakunya insiden Omnipotence, yang mana Sarada memang kesian sangat dengan apa yang ditimpa oleh Boruto. Bagi Sarada, apa yang berlaku dekat Boruto ni memang terlalu kejam sangat, sehingga kan benda tu bagi efek yang cukup besar dalam jiwa Sarada, sehingga menyebabkan Sarada telah membangkitkan mata terkutuk klan Uchiha, iaitu Mangekyo Sharingan. Malah kita dapat tengok juga perbualan di antara karakter Boruto dengan Sasuke. Sasuke pun adalah bagi tahu dekat Boruto berkaitan pasal Mangekyo Sharingan kepunyaan Sarada. Sasuke cakap Mangekyo Sharingan ni hanya akan bangkit apabila seseorang tu mengalami sesuatu kejadian yang cukup ekstrim sehingga bagi efek yang cukup besar terhadap diri pengguna. So kiranya korang jangan salah faham tau. Siapa kata method nak bangkitkan Mangekyo Sharingan ni kena bunuh orang yang disayang dulu kan. Baru dia akan bangkitkan Mangekyo Sharingan. Tak pun guys, jangan salah faham. Sebabnya macam apa yang Tobirama Senju pernah explain pasal Mangekyo Sharingan dan juga pasal klan Uchiha, Sharingan ni bermain dengan perasaan ataupun jiwa. Tapi aku tak nak lah explain terlalu detail sangat pasal kebangkitan Mangekyo Sharingan ni macam mana ke apa kan. So kita fokuskan dulu situasi semasa apa yang sedang berlaku dalam chapter kali ni. Jadi dengan kebangkitan Mangekyo Sharingan milik Sarada, Sasuke yakin sangat ada sesuatu yang besar telah berlaku, tapi diorang sendiri tak sedar apa yang dah berlaku. Dengan kebangkitan Mangekyo Sharingan Sarada, dah cukup untuk meyakinkan Sasuke apa yang dah berlaku. Dan Sasuke sendiri ada cakap, bagi untuk berhadapan dengan situasi macam ni, mata tu akan membangkitkan kekuatan yang cukup luar biasa. Buat masa sekarang, mungkin Sarada masih lagi belum sedar akan kemampuan yang dia ada. Tapi bila masanya tiba, sudah pasti Sarada akan faham dan akan menguasai kekuatan tersebut. So, kita berbalik semula dekat situasi pertarungan, yang mana lepas je Sarada telah mengaktifkan kemampuan Mangekyo Sharingan, secara tiba-tiba tanpa disangka telah munculnya seakan satu bola hitam misteri telah menyerap Iron Sand milik Ryu. Jadi semua orang yang ada dekat sana
pun diorang semua terkejut lah kan. Diorang semua macam pelik, termasuklah Ryu dengan aku sekalipun. Tapi walaupun Sarada telah mengaktifkan Mangekyo Sharingan dan telah munculnya seakan satu bola hitam misteri yang telah menyerap Iron Sand milik Ryu, tak lama kemudian Ryu tetap cuba untuk menyerang Uchiha Sarada menggunakan Iron Sand beliau. Tapi malangnya hasilnya tetap sama. Serangan milik Ryu tak mampu untuk mendekati Uchiha Sarada dengan serangan tersebut terus je disedut ke dalam bola hitam misteri yang ada dekat belakang Sarada. Lalu Ryu yang melihat akan kejadian tersebut, Ryu pun cakaplah dalam hati dia kan, apa benda bola hitam tu? Ni kekuatan milik dia ke? Lepas tu Sarada terus je cakap dekat Mitsuki untuk jaga Araya dengan Yodo dan kau kena lindungi diri kau sendiri. Malah Sarada sendiri dia cakap, kau jangan risau Mitsuki, aku baru je bangkitkan kekuatan ni, tapi aku faham macam mana nak gunakan kekuatan ni. Jadi Ryu yang melihat bola hitam misteri tu berada di bahagian atas belakang Sarada, Ryu pun cubalah untuk menyerang Sarada daripada bahagian bawah kan. Awalnya Ryu memang confident gila lah serangan dia tu akan berjaya untuk menyerang Sarada, tapi malangnya tetap sama, yang mana tanpa disangka secara tiba-tiba serangan Iron Sand milik Ryu telah pun diserap ke dalam satu bola hitam di posisi yang lain. Dan rupanya bola hitam misteri hasil daripada kemampuan Mangekyo Sharingan milik Sarada tu bukannya setakat ada satu je tau, dua pun tak, tapi rupanya 4 guys. Dan tak lama kemudian secara tiba-tiba Sarada terus je melihat ke arah Ryu, dan apa yang lebih mengejutkan, tubuh Ryu terus je terapung di udara bersama dengan Uchiha Sarada. Sambil tu Ryu memang panik gila lah kan. Dia macam pelik, ish, apa benda yang berlaku ni? Kenapa aku tak boleh nak kawal badan aku? Sambil tu Mitsuki yang melihat akan kejadian tersebut, Mitsuki pun syak lah yang berkemungkinan besar kemampuan Mangekyo Sharingan Sarada ada berkaitan dengan gravity. Lalu Ryu pun terus je menggunakan Iron Sand beliau untuk menarik badan dia semula turun ke bawah. Tapi malangnya semuanya tak berhasil, tak berkesan dengan Iron Sand milik Ryu terus je diserap ke dalam bola hitam yang ada dekat sana. Lepas tu Mitsuki pun cakap lagi, bola hitam tu seakan mampu menghasilkan graviti. Ryu dengan Iron Sand beliau telah pun disedut ke dalam bola hitam tu atas kehendak Uchiha Sarada. Sebab itulah kita tak terkesan akan bola hitam tu. Jadi tak lama kemudian secara tiba-tiba salah satu bola hitam yang ada dekat sana terus je menarik Ryu untuk masuk ke dalam bola hitam tersebut. Lalu Sarada pun cakap lah, selama ni aku pilih untuk berpaling. Semakin lama aku rasa cita-cita aku untuk menjadi seorang Hokage seakan semakin jauh, dan hal tu membuatkan aku rasa hilang sabar. Selama ni aku rasa macam aku tak boleh nak buat apa-apa. Aku sendiri tak nak mengaku yang aku ni sebenarnya seorang yang lemah. Aku takut sangat untuk berhadapan dengan realiti, dan disebabkan hal itulah aku pilih untuk jauhkan diri. Aku sendiri pilih untuk sembunyikan kekuatan sebenar aku. Jadi waktu Sarada tengah cakap-cakap tu, tiba-tiba Ryu terus je jerit dekat Sarada, kau diamlah perempuan emosi. Sambil tu Ryu terus je cuba untuk menyerang Sarada. Tapi guys, inilah orang kata, bila masanya dah tiba, kita memang tak boleh nak lari dah. Yang mana tak lama lepas tu, Uchiha Sarada terus je memandang tepat ke arah Ryu, seakan Sarada dah lock Ryu untuk menjadi sasaran beliau. Dan tak lama lepas tu, bola hitam yang cuba untuk menyerang Ryu tu terus je menjadi seakan lebih besar, dan bola hitam tu terus je bagi tekanan yang cukup tinggi terhadap Ryu, sehingga Ryu dah tak mampu untuk bergerak satu jari sekalipun. Walaupun ada satu momen tu Ryu seakan cuba untuk melarikan diri menggunakan Sumeka untuk ke markas Shinju, tapi usaha Ryu tu hanyalah sia-sia semata je. Sebabnya Ryu hanya mampu untuk menggerakkan jari dia je ke markas Shinju. Tapi dalam masa yang sama, si Jura tu sedar je yang keadaan si Ryu ni tengah dalam darurat kan. Tapi last Ryu tetap disedut ke dalam bola hitam milik Uchiha Sarada, sampaikan Ryu menjerit dengan cukup kuat, dan akhirnya tubuh Ryu telah pun hancur dan Sarada telah berjaya untuk menewaskan Shinju Ryu. Tapi sebelum Sarada berjaya untuk mengalahkan Ryu, Sarada ada cakap yang dia dah tak akan lari lagi, sebabnya kalau Sarada terus melarikan diri daripada realiti, Sarada tak akan mampu untuk menyelamatkan sesiapa pun. Dan kelihatan selepas dia Sarada telah mengeluarkan
kekuatan yang cukup dahsyat daripada Mangekyou Sharingan beliau, kita boleh nampaklah mata Sarada terus je berdarah dan Sarada terus je tak sedarkan diri beliau. Tapi nasib baiklah Mitsuki yang ada dekat sana telah pun menyambut Sarada dengan penuh gentleman. Jadi lepas dia Sarada telah pun berjaya untuk menewaskan Ryu, tanpa disangka telah munculnya tonsol milik Ryu. Dan lepas dari itu bawa beralih pula dekat tempat Boruto dengan Kashin Koji, yang mana Eda pun update lah dekat dorang yang Sarada telah berjaya untuk menewaskan Ryu. Dan rupanya sebenarnya dari awal lagi Kashin Koji memang dah tahu yang Sarada akan menggunakan kemampuan Mangekyou Sharingan beliau untuk menewaskan Ryu. Tapi malangnya guys, dalam pertarungan tersebut dah hampir pasti 100% Yodo terkorban dan gagal untuk diselamatkan. Malah Kashin Koji sendiri ada cakap benda tu memang tak boleh nak buat apa-apa, sebabnya kematian karakter Yodo ni lah memang memainkan peranan yang cukup besar untuk Sarada betul-betul memahami kekuatan terpendam yang dia ada. Lepas tu Boruto pun cakap lah dekat Kashin Koji, "Hey, tunggu jap Koji, kau jawab betul-betul sekarang ni, memang tak ada ke satu masa depan yang kau tengok Sarada bangkitkan kekuatan dia dengan semua orang terselamat?" Tapi Kashin Koji balas, "Satu je lah aku boleh cakap dekat kau, kalau kau bantu Sarada sekalipun, Sarada memang tak akan bangkitkan kekuatan sebenar dia." Dan Boruto pun cakap lah, "Jadi kiranya kau memang tahu segalanya, tapi kau langsung tak nak bagi tahu pasal hal ni? Kau tak ada pun bagi tahu dekat aku yang Yodo akan terkorban." Lepas tu Kashin Koji cakap lagi, "Bagi aku tak ada sebab pun untuk aku bagi tahu kau, dan kau kena faham aku buat semua ni semuanya bersebab, dan keputusan yang aku buat ni tak ada salah satu pun." Lalu Boruto terus ditanya lagi dekat Kashin Koji, "Kau bagi tahu aku sekarang macam mana keadaan Konohamaru Sensei? Dia boleh menang tak lawan dengan Matsuri?" Tapi malangnya Kashin Koji tak jawab pun pertanyaan Boruto. Malah Kashin Koji terus cakap dekat Boruto, "Kau dengar ni betul-betul Boruto, Jura ni ada connection dengan Shinju yang ada dekat sana. Kalau kau muncul kat sana untuk berhadapan dengan Matsuri, sudah pasti Jura akan dapat kesan keberadaan kau dan dia pasti akan bunuh kau. Aku dah nampak banyak kali dah masa depan yang kau akan dibunuh oleh Jura." So, tak lama lepas tu bawa beralih pula situasi semasa dekat tempat pertarungan di antara Konohamaru menentang Matsuri, yang mana kelihatan keadaan Konohamaru sekarang ni dalam bahaya selepas Matsuri berjaya untuk menikam kedua-dua bahu milik Konohamaru. Cuma ya guys, kalau kita tengok keadaan untuk Matsuri pula, bagi aku, serius aku memang kecewa gila dengan karakter Konohamaru ni tau. Sebabnya korang boleh tengok sendirilah, kondisi badan Matsuri sekarang ni memang totally dah lost, memang totally dah hampir hancur semuanya. Badan dah hancur, kaki hancur, tangan pun hancur. So pelik lah kan, kenapalah si Konohamaru ni jadi beban gila sekarang ni, sampaikan Matsuri dalam keadaan kritikal macam tu sekalipun still Konohamaru tak boleh nak handle. Nak dijadikan cerita, sewaktu nyawa Konohamaru dalam bahaya, secara tiba-tiba tanpa disangka Boruto telah pun mengambil risiko dengan Boruto telah pun muncul kat sana untuk membantu Konohamaru. Hasil beliau telah menggunakan Hiraishi no Jutsu untuk muncul kat sana. Lalu Boruto pun tak tunggu apa guys, Boruto terus je cincang badan Matsuri macam daging cincang tanpa belas kasihan. Dan disebabkan Boruto dah muncul kat sana, Jura pun dapat kesanlah keberadaan Boruto. Sambil tu Jura dia cakap, "Akhirnya kau muncul juga, Otsutsuki Boruto." Dan kelihatan reaksi Kashin Koji sekarang ni memang tak puas hatilah bila Boruto buat sesuka hati dia je. Dan chapter 21 pun habis macam tu je. Chapter kali ni bagi aku memang puas hati gila. Lagi-lagi untuk karakter Sarada dengan Boruto. Cumanya serius guys, aku memang kecewa gila dengan karakter Konohamaru lepas time skip. Walaupun dalam chapter yang lepas Konohamaru ada momen yang tersendiri dengan beliau telah menggunakan 2 Odama Rasengan untuk serang Matsuri. Awalnya kita ingat, inilah momen untuk Konohamaru. Inilah momen Konohamaru untuk menunjukkan dia ni merupakan cucu kepada Hokage yang ketiga. Last, hampir. Tapi untuk dalam chapter kali ni memang hampir gila guys karakter Konohamaru. Mungkin ada orang yang akan backup karakter Konohamaru, mungkinlah yang tu fan-fan Konohamaru kan. Tapi berdasarkan prestasi semasa untuk karakter Konohamaru selepas time skip, seakan sama tetap beban bagi aku daripada korbankan karakter Yodo kan. Bagi aku better matikanlah karakter Konohamaru ni. Kecewa sangat guys.
Memang kecewa sangat. Tapi semua tu hanyalah pendapat aku semata je. Pendapat korang macam mana pula? Komen dekat bawah.